kita kontrol diri kita daripada melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Kan? Satu persoalan yang kita mungkin selalu tertanya-tanya ataupun kita akan bangkitkan dalam fikiran kita adalah sabar ni apa sebenarnya? Kan? Orang akan kata sabar ni, saya fikir kita semua akan bersetuju, sabar ni maksudnya adalah menahan. Which means kita kontrol diri kita daripada melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Kan? Bukan bererti contoh macam kalau ada orang buat jahat kepada kita tidak bertindak balas. Kita macam tak payahlah balas. Kenapa tak balas? Yalah, sabar kan. Sedangkan bertindak balas kepada seseorang yang buat jahat kepada kita, itu pun juga sabar. Tapi yang dimaksudkan dengan sabar adalah apa? Sabar adalah kita kontrol diri kita daripada bertindak hingga kita hilang kawalan ke atas diri kita, dan perkara itu boleh menyebabkan Allah tidak senang dengan kita. So itulah sabar. Dan kita boleh lihat dalam cerita Nabi Ayub AS bagaimana bersabarnya baginda, dan baginda ada kecenderungan untuk, sebab bayangkan sebelumnya ada semua benda, tapi tiba-tiba Allah ambil segala perkara tersebut. So Nabi Ayub AS boleh je dia bertindak balas dengan cara, wahai Allah, kenapa kau ambil semua benda ni? Apa salah yang aku buat? Kalau aku buat salah ni, janganlah kau ambil benda ni. Nabi Ayub boleh bertindak balas seperti itu. Tapi Nabi Ayub melihat, kalaulah aku bertindak balas seperti itu, boleh jadi tindakan aku itu adalah tindakan yang tidak disenangi Allah, dan aku tidak berjaya mencapai maksud sabar. Jadi Nabi Ayub AS telah memilih tindakan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala redha kepadanya, iaitu dengan bersabar, dengan bertindak dengan tindakan yang dia ada kawalan ke atas dirinya. Dan dia cakap benda yang baik-baik, dia tidak merungut, dia tidak marah-marah isterinya, dan segala tindakan-tindakannya adalah tindakan yang berada di bawah landas syariat. So itulah sabar. Sabar, kita tidak membiarkan emosi kita ada kontrol ke atas diri kita, sehingga akhirnya menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari.